Antara janji kempen pilihan raya Johor yang paling menarik perhatian saya adalah janji Perdana Menteri untuk berjumpa dengan Perdana Menteri China bulan depan mengenai dengan China supaya mengimport lebih banyak durian daripada Malaysia. Kenapa? Lambakan yang ada di sini sekarang ni, termasuk Musang King dan juga Blackthorn, membuatkan harga durian jatuh menjunam. Jadi Perdana Menteri bila berjumpa dengan pekebun-pekebun durian di Johor beberapa hari lepas berjanji akan dikatakan meminta pertolongan daripada Li Qiang, Perdana Menteri China ini, supaya China mengimport lebih banyak durian-durian dari Malaysia supaya harga itu naik sedikit ke atas. Jadi kalau harga naik sedikit ke atas, yang ruginya kita lah. Yang untungnya pekebun-pekebun durian. Dan ini saya rasa boleh dikatakan dilaksanakan kerana pada tahun 2024 ketika Perdana Menteri yang sama China melawat Malaysia, Datuk Seri Anwar telah meminta supaya China membenarkan kita mengeksport durian yang berbentuk yang asli itu, bukan yang sejuk beku. Jadi ini dilaksanakan oleh China. Tapi masalahnya kita agak terkebelakang sikit dalam hal ini kerana Vietnam dan Thailand dah lama import durian yang asal itulah yang bukan sejuk beku. Jadi penduduk Cina di China dia lebih selesa dengan durian daripada Thailand dan juga Vietnam. Jadi cabaran kepada pekebun-pekebun kita adalah bagaimana untuk memberitahu bahawa Musang King dan Blackthorn itu adalah sesuatu yang lebih enak dirasai oleh penggemar-penggemar di China. Jadi itu cabarannya sebenarnya. Tapi hakikatnya itu adalah janji kempen pilihan raya yang paling menarik bagi saya.